Apa geng, hari ni kita sebiji VW Arteon masuk VMG geng. Jom kita review. Kita pergi tengok bahagian enjin dia, tempat tu dia still menggunakan platform yang sama, platform MQB, sebab dia sama dengan Mark 7 dengan Mark 8 GTI. Tengok dekat hose intake ni pun kita dah tahu. Okay, datang dengan steering yang sporty, nampak logo VW yang baru, datang dengan touch button, also datang dengan meter digital. Tu switch lampu dia geng, macam biasalah. And dia datang juga dengan speaker Harman Kardon. Okay, yang kau nampak sekarang ni adalah semua panel-panel switch untuk cermin dan tingkap. Okay, kita pergi dekat gear lever dia pula. Sini tempat kau nak setting mode, apa semua, start button. And ini punya panel radio dia canggih. Datang dengan electric handbrake dan juga semi bucket leather seat guys. Okay, kita pergi bahagian belakang. So belakang pun datang dengan leather seat je lah. Takkan depan leather, belakang tak leather kan. Okay, so pergi dekat bahagian kaki pula. Ruang kaki dia agak selesa and datang dengan control panel aircon digital So orang belakang boleh set suhu berapa yang diorang nak. Untuk bonnet pula, dia datang dengan power boot guys. So kau tekan, dia ternaik sendiri macam kau boleh nampak. And saja je payung untuk aku tinggalkan. Nak tunjuk kat kau betapa luasnya bonnet belakang ni. Okay, and nak tutup, jangan pandai-pandai kau tarik. Kau tekan je button yang ada kat situ dan dia akan automatic tutup. Masih mencari sedan yang sporty? Arteon lah jawapan dia guys. So ingat, sebelum nak beli, datang kat VMG buat PPI. Ingat guys, nak pakai terlaju, maintenance kena padu. Ciao.